Amy, Bella pakai colour light brown. Bella pakai colour light brown. Dia ada light brown, golden brown, dark brown dengan dark grey. Tu ya. Ada 4 kan? Ha, Kak Bella pakai colour light brown. Kak Bella pakai foundation jenis cream hari ni. Kak Bella pakai foundation Kak Bella Filter Effect Foundation yang jenis cream, yang jenis dalam compact tu. Jenis cream sayang. Okay, ni Kak Bella just sikat-sikat je kening. Tak payah gaduh nak lukis dah. Kadang lukis kening tu yang buat jadi lambat. Nak bagi sama lah, nak bagi dia seimbang. Tak usah duk kira dengan imbang-imbang dah. Zaman law orang tak buat dah imbang-imbang. Orang tak main dah lagu tu. Tu tahun 2016 boleh lah. Law ni orang sikat bagi segok lagu tu jadi lah. Tak usah nak ni sangat. Kalau rasa macam macam tinggi sangat kening kami, ambil belakang ni. Ambil foundation kita. Buat lagu ni. Kak Bella nak pergi mana? Nak pergi meeting sekejap lagi pukul 9. Pukul 9, 8.30 kena keluar dah. Tapi aku dah buat balik buat pay aku. Sekejap lambat nak gini. Kak Bella bukan meeting apa pun. Nak tengok package umrah. Yang Kak Bella nak bawa semua. Kak Bella punya keluarga pergi tu. Nak pergi sign-sign lah. Nak ambil package apa tu. Hari tu daftar dah. Nak pergi ambil gitulah. Nak tambah-tambah. Nak pergi jumpa oleh agentnya. Macam tu lah cerita dia. Mengoh. Sana, buat lagu tu sudah lah. Lepas tu ambil balik kita punya ni, tap. Lepas tu biar dulu. Kalau rasa macam, macam tak cantik je kening, biar. Sebab apa? Kadang tu bila kita baru buh kening, kita tak siap lagi ni buat makeup kita ni. Kita tak buh blusher, tak buh lipstick, tak buh apa. Nampak kening saja. Memang nampak huduh, nampak macam pelik pun. Tunggu sat lagi bagi siap semua tu. Baru puas hati hang. Mana tunjuk dark brown. Dark brown lawa. Ni, kalau Kak Bella nak pakai dark brown, Kak Bella buh hujung-hujung macam ni. Dark brown apa? Dark brown segok. Beli 2. Dark brown 1, light brown 1. Dah. Macam tu. Buh dark brown hujung. Segok.